kita semua. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Jadi sebelum saya sambung huraian kalam hikmat yang ke-257 ini, maka ada yang meminta saya memberi sedikit komentar berkenaan dengan kefarduan ibadah haji itu. Jadi berkenaan perkara ini perlu kita fahami dengan baik. Pertama sekali, ibadah haji itu adalah rukun, tiang agama kita. Islam itu terbina di atas 5 rukun. Syahadah, mendirikan salat, berpuasa, berzakat dan menunaikan haji bagi orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Jadi pertama sekali yang perlu kita fahami, haji itu adalah rukun. Apa rukun? Tiang kepada agama kita. Jadi bagi orang yang mencukupi syarat, termasuklah istita'ah, kemampuan untuk melaksanakannya, maka ia menjadi fardhu ain ke atas yang mencukupi syarat itu, dan perlu menunaikan secara segera. Yang disebut dalam kitab-kitab fiqh itu fauran, ni segera, dengan arti tidak boleh ditangguhkan. Bila sudah sampai masanya dan mencukupi syaratnya, termasuklah istita'ah, tidak boleh ditangguhkan. Dan dia termasuk fardhu ain. Lebih-lebih lagi dia merupakan rukun agama kita. Kecuali pengecualiannya sekiranya hilang istita'ah, sudah hilang kemampuan untuk pergi, terhalang, ataupun berlaku pertembungan dengan fardhu ain lain yang kefarduannya itu dilihat lebih kuat atau sebagainya. Jadi sekiranya tidak ada halangan-halangan ini, maka statusnya adalah wajib dilaksanakan secara segera. Segera ni bila sampai masa dia lah. Dan tidak boleh ditangguhkan. Itu yang difatwakan dalam mazhab Syafi'i, demikian juga mazhab-mazhab yang lain. Kecuali dengan sebab-sebab tadi, terhalang atau sebagainya. Kalau tidak boleh ditangguhkan. Segera perlu ditunaikan. Dan tidak boleh dikiaskan dengan sembahyang. Itu kias yang salah. Sembahyang itu waktunya muasa', luah. Sembahyang Isya, nak sembahyang pukul 9 pun boleh, pukul 12 pun boleh, pukul 3 pun boleh. Dia ruang masa yang panjang. Haji tidak seperti itu. Bila cukup syarat istita'ah, dia wajib melaksanakannya bila sampai waktunya. Apa waktunya? Dia terkait dengan wukuf di Arafah. Wukuf tu sehari je, sekerat hari je. Dia bukan sepanjang tahun. Lepas tu tak ada nak kiyah dengan semayang. Semayang memang waktu yang luah. Awal waktu pun boleh, hujung waktu pun boleh. Tapi haji ni dia terikat dengan wukuf. Al-Hajju Arafah itu, haji itu wukuf di Arafah. Itu rukun utama dia. Jadi waktunya itu sekerat hari je. Dia bukan memanjang sepanjang tahun. Jadi tak boleh dikiaskan dengan solat. Itu kias yang salah. Jadi pada dasarnya, supaya kita faham dengan baik, ini rukun, tak wajib dilaksanakan, tidak boleh ditangguhkan. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dia menangguhkannya tanpa sebab, berdosa dia. Berdosa.
Demikianlah difatwakan dalam mazhab-mazhab yang lain. Mazhab Hambali pun macam itulah. Jadi itu secara mudahnya macam itulah. Tu kita faham dia adalah rukun yang wajib ditunaikan, tidak boleh ditangguhkan bagi yang mampu, bagi yang cukup syarat, yang cukup istitah, kecuali dengan sebab-sebab yang diharuskan syarak tadi, terhalang atau sebagainya. Itu kena faham baik-baiklah. Berarti kalau kita tangguh tanpa sebab, kita berdosa. Jadi kalau yang tangguh itu tak boleh, dosa lah, salah lah. Baik, sekadar itu saya rasa dapat saya jelaskan atas permohonan, atas harapan setengah orang.